Okey, baiklah saudara, tuan-tuan dan puan-puan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dan bersiaran sekali lagi dari JM Kelang bersama kami dari Night Boot Fiesta. Okey, yang di mana sebentar tadi kita berhenti berehat buat seketika bagi menghormati laluan azan maghrib yang telah pun berkumandangnya pada jam 7:08 malam sebentar tadi. Okey, dan saya kira bagi muslimin dan muslimat yang bakal menunaikan solat fardu maghrib, kita boleh menujulah ke surau yang berada di bahagian dalam bangunan GM, insyaAllah. Juga disediakan fasiliti seperti itu, tuan-tuan dan puan. Jangan susah hati bang, ada suraunya untuk kita nak menjalankan solat ni. Jangan susah hati. Ya betul, jangan kata maghrib daripada Zuhur, daripada Asar, maghrib dan sekarang ini terbaru insyaAllah sampai Isyak. Kerana JM Kelang akan beroperasi sehingga jam 10 malam. Betul, daripada sebelum ini sehingga jam 7 malam sahaja, dianjakkan masa itu sehinggalah ke 10 malam insyaAllah. Setiap hari lah bang. Setiap hari sehingga 10 malam. Kerana kita mendengar keluh kesah daripada pengunjung-pengunjung sebelum ini yang katanya mungkin pukul 7 malam tak sempat lah. Betul. 7 malam kita tak sempat nak datang balik kerja, nak kena ambil anak-anak ke rumah, nak datang jalan jam lagi. Betul. InsyaAllah selepas ini kita akan bersama-sama berkumpul di JM, kita membeli belah dengan harga borong sehinggalah jam 10 malam insyaAllah. Okey. Baik, berkenaan dengan hari ini pula kita ada Night Boot Fiesta. Ya betul, satu program Rio malam Sabtu yang diadakan setiap malam Sabtu bermula daripada 1 November sehingga 20 Disember 2025. Betul, dan terdapat pelbagai perkara yang menarik di dalam Night Boot Fiesta ini sebenarnya. Rio malam Sabtu ni cukup menarik kak. Mari kita kongsikan. Ya betul. Salah satunya kita ada carbon sale, iaitu kita ada jualan barang-barang thriller. Kita ada jualan barang-barang bandel, barang-barang orang cakap barang-barang terpakai yang boleh digunakan lagi, barang-barang antik, barang-barang segala-galanya ada kat sini. Ada yang baru dan yang paling penting saya nampak tadi ada Hot Wheel. Ya betul. Hot Wheel ni kalau dalam Paca Book jangan main kak. Paca Book. Okey, faham. Ataupun mungkin dikenali sebagai rumah biru. Rumah biru jangan buat main harga dia kak. Paca Book. Tapi kalau kita nak menyelam kat sini, mana tahu untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Macam-macam dapatkan malam ni. InsyaAllah. Itu dia berkenaan dengan kabut sale dan seterusnya kita juga ada GM Pop-Up Store yang berada di bahagian kaki 5 bahagian bawah GM. Di kawasan perkerangan ni lah. Ya betul. Kalau kita boleh lihat sekarang ada lebih 10 booth yang menjual barangan bayi, yang menjual buku, pakaian, barangan elektrik dan banyak lagi. Betul kan, elektronik ada, macam-macam lah. Pokoknya kena pergi tengok. Ya, pokoknya pergi tengok. Bunganya silalah membuat pembelian. Betul. Dan berkenaan dengan pop-up store kan, kita juga suka cerita lah nak memberitahu kan, mengwar-warkan kepada tuan-tuan perempuan berkenaan dengan redeem hadiah kak. Ya betul. Orang cakap berbelanja dan menang hadiah. Kalau berbelanja saja dapat barang yang dibelanjakan tu. Itu biasa. Itu biasa. Hari-hari pun ada dapat. Betul. Tapi untuk pada malam ini luar biasa. Apa luar biasanya? Dengan setiap pembelian daripada vendor-vendor kita GM Pop-Up Store ni, dan juga kabut sale. Dengan kabut sale ni anda akan diberikan 3 cop. 3 cop. Mana dekat situ satu pembelian 1 cop, betul? 1 pembelian 1 cop. 2 pembelian 2 cop. Kalau 3 cop. 3 cop. Jadi bila cukupnya 3 cop, apa yang kita boleh dapat? Bila dah cukup 3 cop kan, saya ingin mempersilakan lah abang, akak, tak kira lah. Kalau datang atuk, ya atuk. Kalau datang dengan adik, ya adik. Kalau datang dengan sayang, ya sayang. Ya sayang. Betul. Apa kita mempersilakan tuan-tuan perempuan, bila dah dapat sahaja 3 cop tersebut, terus ke meja urus setia kita. Okey, untuk buat tembusan hadiah lah. Ya betul. Kalau kita dapat lihat di situ, kita ada satu roda impian. Roda itu merupakan roda hadiah yang saya kira ada lebih 16 jenis hadiah yang anda boleh dapatkan. Macam-macam hadiah-hadiah hantar saya dapat main. Ya, macam-macam hadiah dia yang kita fahamkan pada malam ini berjumlah RM1,000. RM1,000. Ya betul. Dan saya kira sangat berbaloi jika anda membuat pembelian di mana-mana kedai, di mana-mana kamu sale ataupun GM Pop-Up Store. Anda dapatkan 3 cop. Pastikan dah alang
ala anda datang malam ni, Allah. anda pastikan anda dapatkan 3 cop dan boleh terus tebus hadiah anda. Lepas tu yang seronoknya untuk nak dapatkan cop ni Kak, dia tak ada limit harga minimum, tak ada. Dia tak ada limit. Ya, kalau RM1 dia RM1. Kalau RM10 dia RM10. Oh, memang sangat berbaloi lah. Kalau macam tu anda tuan-tuan dan puan dan seluruh pengunjung GM Kelang, jangan lepaskan peluang kemasan ini. Sebab peluang ini takkan datangnya selalu. Malam ini saja saya kira. Malam ni, lepas tu nanti dia 20 Disember dah last. Jangan tunggu yang terakhir. Jangan tunggu, benda ada depan mata. Malam ini juga kita kerjakan dia. Benda ada depan mata, jangan sia-siakan. Kita takut nanti malam, alamak menyesal kenapa tak beli tadi. Kan? Kalau tidak dah boleh bawa balik hadiah. Macam saya cakap tadi, kita tengok abang yang jual Hot Wheels tu, kan, kita tengok harga sekian-sekian. Nanti lah aku nak survey dalam voucher book. Rumah bingung. Tak perlu. Ada depan mata terus Jangan dapatkan. tunggu. Nanti Jangan besok tunggu lama-lama. Nanti kan pukul 11 abang tu dah balik, kau Ya nyesal lagi. betul. Jangan buat kata pepatah bang. Jangan tunggu lama-lama. Jika anda tunggu lama-lama, anda adalah insan yang di dalam kerugian. Aku teringat betul yang hari itu. Masih kekal ingatan. Okey, jadi kepada tuan-tuan puan, jangan lepaskan peluang dan mana yang dengarkan siaran raya kita pada malam ini live daripada GM Kelang. Tolonglah war-warkan kepada rakan-rakan anda, keluarga anda, jiran tetangga anda mengenai program yang sedang berlangsung pada ketika ini. Betul, dan insya-Allah program ini pada akan datang pun masih ada lagi. Saya kira masih ada lagi dan berkenaan dengan masa operasi GM Kelang juga sehinggalah jam 10 malam tuan-tuan. 10 malam. Jadi tiada alasan lagi anda untuk tidak hadir ke GM Kelang. Ya, jadi orang kata apa, alhamdulillah administration ataupun management GM Kelang mendengar keluhan hati tuan-tuan dan puan-puan, kan, balik jam pukul 4 petang, pukul 5 mungkin, ada yang balik pukul 7 malam, kalau hari Ahad dah jam pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan susah hati, GM Kelang kini beroperasi daripada jam 10 pagi sehinggalah ke 10 malam, insya-Allah tiap-tiap hari. Ya betul. Dan pastikan jika anda ingin membeli belah, jangan lupa ke GM Kelang. Lagi-lagilah pada malam ini yang sedang berlangsung Night for Fiesta. Yang ada di sini memang sangat rugi kalau kita datang. Rugi kalau kita dapat lihat sekarang ni kan. Tengok peniaga-peniaga kita tengah duk set up ni. Ya betul. Macam-macam ni penuh bawah mak kita ni jadi. Ya, saya dah rambang mata dah tengok ni macam kena menyelam je dekat semua kedai. Kan menyelam Sebab jadi, dia biasanya kalau kita nampak kampung sini barang-barang dia memang kita cakap cantik-cantik, berkualiti, harga murah dan juga mampu milik. Jangan buat main. Jangan buat main. Harga barang kabut sale ni jarang orang nak boleh potong Kak. Jarang orang nak boleh potong dan tak rugilah kiranya kalau kita yang dapat mendengarkan siaran kami ni, siaran yang kami ni. Apa kata kalau tuan-tuan dan puan saya jemput untuk bersama-sama kita datang, Pak kata rakan setugas ni tadi cuci mata. Ya, cuci mata berbagai jenis jualan yang akan diadakan di sini dan kita dapat tengoklah semua orang cakap petugas-petugas, penjual-penjual sedang menyiapkan persiapan hari. Kita tahu keadaan hujan, kalau boleh kita nak diorang meniaga juga pada malam ni. Jadi kan macam yang kita sedia maklumlah, GM Kelang ni apa benda je yang dia tak jual. Sebab tu nama dia pusat borong terbesar di Malaysia. Dah masuk Malaysia Abu Afrika tau. Ya betul. Jadi korang jangan heran kalau tiba-tiba ada kabut sale. Jangan pelik lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk tebus hadiah tuan-tuan dan puan-puan sebagaimana yang kami war-warkan sebentar. Jadi dan insya-Allah kita akan kembali bersiar raya bersama-sama dengan kami. Sudah pastinya tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak shopping GM Kelang. Ya betul, dan masih ada masa lagi untuk anda WhatsApp kita sebarkan mengenai program yang sedang berlangsung pada malam ini. Iya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kami akan bersiar raya lagi selepas daripada ini. Kita dengarkan dulu satu dua lagu seleksi pilihan yang terbaik untuk halua telinga kita. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, nak shopping GM Kelang.